ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih MC yang memegang amanah, siap dengan pantun yang Ustazah takkan mungkin balas. Okey, jadi nanti balas sendirilah insya-Allah. Baik, kepada tuan rumah yang menjemput, sebenarnya dimaklumkan oleh sahabat saya Jaja, lama sungguh dah si Ira ni menunggu giliran. Kan, masya-Allah. Sepatutnya dah ini kali keberapa? Minggu lepas saya minta kepada Jaja untuk diawalkan ke minggu lepas sepatutnya. Kan, kerananya kalau hari ini program asal yang bagi tarikh hari ini ni, saya ada program lepas ni di Semenyih. So macam dekat lah sikit. Tiba-tiba yang Semenyih tu digantikan ke Keramat sekejap lagi. Jadinya tak dapat lah. So minggu lepas saya dalam kursus Perdana Haji di Bangi, sedikit dekat lah dengan sini. Jadi hari ini pula Jaja kata dah segan dah Ustazah nak adjust dengan Puan Zahirah ni, sebab dah banyak kali sangat dah. Tak apalah, susah sangat nak adjust. Kita menyusahkan diri sekejap lah minggu depan. Jadi dari Keramat ke Tiga Al-Hijrah, dari Tiga Al-Hijrah ke sini ke Keramat balik. Sedangkan saya dah ternampak-nampak dah berapa jadual dekat Keramat tu. Jadi muslimat dirahmati Allah, Rabbi yassir wa la tu'assir. Apa sahaja yang Allah beri amanah kepada kita, dahulukan Allah dulu, sebab Allah yang beri, Allah tahulah nak tunjukkan jalan bagaimana. Jadi syukur orang semua terkejut kami sampai sini tadi dalam setengah jam lebih kurang. Alhamdulillah. Jaja naik apa Ustazah? Takkan naik kapal terbang yang berbunyi tu, naik kereta lah. Kan, kalau Allah nak bagi mudah, Alhamdulillah. Jadi muslimat, apa sahaja kan yang Allah telah tetapkan, telah pilihkan untuk kita, ya, terkadang begitulah caranya Allah paksa kita jadi baik, kan. Tetapi mula-mula je macam terpaksa, lalui sahaja, lama-lama kita pun tak sedar, besar dah anak aku ni, begitu dah, ada je jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kan, kita tahu dah, orang yang bertakwalah Allah akan tunjukkan jalan keluar atas setiap permasalahannya. Ini janji Allah yang tak pernah dimungkiri. Persoalannya, bila mana kita rasa permasalahan kita sulitnya untuk keluar, jangan tanya Allah tunai janji ke tidak, tapi kita tunai tak janji kita. Yang dari dalam perut mak lagi kita dah kata bala syahidna, tak ada Tuhan lain, ya Allah, Engkau je lah Tuhan aku. Kan, kemudian kita keep on bersyahadah. Kemudian kita marah kalau orang kata kita bukan Islam. Orang Islam ni tunduk patuh kepada Allah. Tunduk patuh itu lambang ketakwaan. Jadi orang takwa akan ditunjukkan jalan oleh Allah. Lanahdiyannahum subulana. Ini dalam ayat lain Allah janji untuk Allah tunjukkan jalan. Tapi bila tak nampak-nampak jalan, sepatutnya bermuhasabahlah. Sudah cukup takwa ke kita? Jadi sangat indah bila kita muhasabah, makna kita hisab diri kita sendiri. Kita akan dapat jawapan insya-Allah. Yang sulit kita hisab orang lain. Dia ni ikhlas ke tidak? Dan dia ni riak. Kan, aku rasa dia ni main je kot. Kan kita takkan jumpa jawapan, sebab hati tu milik dia yang hanya Allah mengetahui. Kita tahu aku menipu orang ni, aku dengki kat orang ni, kita kenal hati kita. Jadi sebab itulah bila niatnya tuan rumah, puan rumah ni sangat mulia, apatah lagi saya rindu nak jumpa dengan Puan Zahirah kita ni. Anak murid lama saya. Lama sangat dah kenal. Maknanya dulu-dulu beliau bekerja, saya datang mengajar Quran di pejabatnya, antara murid yang aktif lah mengaji, kan. Subhanallah, sampailah bertadarus Ramadan. Kemudian pindah rumah ke sini, tak jumpa dah anak yang kecil dah jadi besar dah sekarang ni. Tapi yang peliknya orangnya tak besar-besar. Dia tengok ustazahnya makin besar. Kan. Jadi subhanallah, alhamdulillah, hari ini tibalah waktunya. Ayuh kita hadiahkan insya-Allah kepada tuan rumah ini kebaikan, doa. Dan kepada yang telah tiada tak boleh lagi berdoa, kita doakan mereka dengan doa Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kita niatkan ada pahala daripada kebaikan yang kita lakukan ini. Moga-moga pahala itu mengalir juga kepada semua kesayangan kita yang telah kembali ke rahmatullah. Kerana matlamat kita ingin melepaskan kerinduan nak jumpa lagi dengan mereka di dalam syurganya Allah bila pulang ke kampung akhirat kelak. Amin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Dah habis raya ke belum? Kan? Macam tak habis je lagi kan? Semalam, malam tadi saya pergi ke mana-mana, semua orang macam selamat raya Ustazah. Saya pandang dia, sorry Ustazah, sebab jamuan raya tak habis lagi. Jamuan raya tak habis lagi, tapi rayanya dah habis. Tolong jangan lajak-lajak. Okey Ustazah, sorry. Mulut tu dah terbiasa kan? Selamat raya Ustazah, selamat raya. Malu. Saya buat umrah minggu pertama Ramadan, minggu pertama Syawal. Sampai kat sana jumpa kawan-kawan Mekah Madinah, bersalaman. Malu nak ucap selamat hari raya, kecuali mereka mulakan. Allah Ustazah, Syawal lagi ni selamat raya. Boleh orang Madinah ucap selamat raya? Boleh orang Mekah ucap selamat raya? Kalau Arab tak boleh Ustazah. Kita kan bukan Arab, tumpang aja negara dia orang ni. Jadi selamat raya kat sana. Pasal apa? Pasal saya biasa juga berhari raya di sana. Betul-betul satu hari je raya depa ni. Kan, Masya Allah, raya depa tu sungguh-sungguh satu hari. Sampai terkejut kita dapat jemputan open house mereka orang Arab ni pukul malam lah. Tak kira lah Ustaz datang pukul 12 malam tak apa, 1 pagi pun tak apa, sampai pukul 4 pagi open house saya. Dia betul ni. Open house sampai pukul 4 pagi. Tapi lepas sembahyang raya tu banyaknya balik tidur mereka ni. Kan, sebab malam raya mereka masih lagi malam beribadah. Ini sunnah Nabi SAW. Kita sebulan Ramadan pulun sangat beribadah. Ustazah Lik solat tasbih sana sini, penuh muslimat. Orang jauh-jauh pun datang. Jauhnya Kak datang. Hari tu siapa kita Pak Kak datang. Ni jauh dekat 1 jam perjalanan datang juga. Ustazah ni kan Ramadan nak solat tasbih. Kemain lagi kan, subhanallah. Lepas tu malam raya lupa dah. Sedangkan yang disuruh banyak tasbih, tahmid, takbir adalah pada malam raya. Perbanyakkan takbir. Jadi malam raya tu kita dengan mercunnya, dengan masak yang sampai solatnya jaga ke tidak. Masya Allah kan. Jadi pagi Syawal dah macam-macam dosa pula kita buat. Minta maaf sebut. Bersalaman, tak ada sempadan kan, aurat terbuka sesama ipar duai. Kita tak rasa itu satu kesalahan kerana itu dah dibudayakan dalam keluarga kita lama dah. Susahnya nak ubah Ustazah. Kita ubah diri kita lah. Kau nak teruskan buat, tak mengapa. Kan, sebab kita tak mampu tegur. Tapi kita tak nak buat dah sebab kita tahu. Semoga Allah bagi kekuatan begitu, muslimat dirahmati Allah. Sebab khawatir kita seperti bayi yang baru dilahirkan. Bila keluar dari Ramadan, sepatutnya kita dikonvokationkan dengan satu kejayaan besar. Itulah la'allakum tattaqun. Tapi takwakah kita kalau di pagi raya lagi sudah kita mencemarkan kemuliaan Syawal? So begitulah. Semoga bila sampai ke kursus Perdana Haji 29 hari 29 Syawal kami punya kursus Perdana Haji tu, hari Sabtu lepas. Kemudian pagi-pagi tu disuntik dengan satu santapan rohani daripada Imam Besar Masjid Negara. Dia kata apa? Hari ini 29 hari dah kita jadi baby baru. Saya terasa muslimat dirahmati Allah, orang lain baby baru. Sebab kita keluar daripada Ramadan, kita macam orang balik haji lah ibaratnya. Bersih suci daripada dosa. Apa khabar baby-baby baru yang baru berusia 29 hari? Tak ada dosa muslimat 29 hari Syawal. Saya kata, ya Allah Tuhan, Ustaz ni perli ke apa ni? Aku rasa dosa daripada 1 Syawal yang aku buat tu sampai ini baru pagi 29 Syawal, banyaknya dosa yang aku buat.
Jadi muslimat, cara orang alim memandang tak sama macam kita. Tapi kadang bila kita mendengar nasihat-nasihat ini, hati yang tidak sihat rasa macam nak angkat kaki, nak keluar daripada rumah. Tak payahlah ceramah-ceramah macam ni kalau kerja nak perli-perli orang. Wallah muslimat dirahmati Allah, kita sedang bercakap tentang diri kita sendiri sebenarnya. Kan kalau kita bercakap pasal orang, kita penat. Sebab tu saya sangat terasa bila kata 29 hari kita menjadi baby baru. Saya tunduk. Sebab rasa mustahil lah baby baru. Ya Allah, dah berapa kali dah aku ni dalam 29 hari ni, kan? Dosa dengan Allah, dosa dengan seluruh hamba-hamba Allah. Layak ke dipanggil bayi yang baru dilahirkan? Kan? Jadi itulah kita, subhanallah. Jadi bila nampak saja tajuk, pastinya lah tuan rumah yang pilih kot. Saya kata ni kalau dah tunggu lama jadual, memang biasa tajuk macam ni lah. Saya pun tak nampak tajuk mana nak cakap. Kan tadi kat TV Al-Hijrah, tinggalkan keselesaan, apa entah gitulah, untuk orang-orang nak pergi haji kan. Ni saya tengok poster sekali, okeylah hijrah hati. Kan saya nampak hijrah hati, okey. Saya nak share satu benda yang penting dalam buku yang ada depan saya ni tentang hijrah hati. Belik balik, oh hijrah hati ni baru bapak tajuk ni. Kan? Bapak tajuk. Anak tajuk ada lagi. Dari me first kepada Allah first. Wah, ada pula anaknya. Ni baru duduk ni, baru saya perasan tengah MC bercakap-cakap, oh ada cucu pula tajuk dia ni. Mengubah fokus hidup daripada kepentingan diri kepada keredaan Allah. Ni saya penting untuk raikan kerana ini hajat penganjur, hajat orang masjid surau yang menjemput saya, hajat tuan rumah. Jadi kalau bapaknya ada, anaknya ada, sampai ke cucu tajuk ni, insya-Allah pukul 5 petang lah baru kita berhenti. Boleh ke? Sudah. Mampu lelaki aku janji pukul 12 ni nak pergi open house orang ni. Kan mak aku ada kat rumah ni. Kan anak-anak aku ni mengaruk habis kejap lagi ni. Hidup lagi tu. Sebab tadi pun saya dah cakap saya banyak program. Jadi adakah cukup untuk kita dengar majlis ilmu ni sekali-sekala, muslimat dirahmati Allah? Kan hari ni je, sebab segan tuan rumah tu jiran saya ustazah, kawan saya ustazah. Kan lagipun dia order kat saya kuih. Takkan hantar kuih je lepas tu tak datang ustazah, agak-agak lah. Kan macam-macam. Betulkan niat dulu muslimat. Kita datang untuk redanya Allah. Kita datang untuk memperbaiki diri dan mempersembahkan amal soleh kita di hadapan Allah. Lillahi ta'ala. Bukan linnas. Linnas kita sebut nama satu persatu yang ada dalam grup halaqah tu kan. Diketuai oleh tuan rumahnya siapa, MC-nya siapa, ketua darjahnya siapa tadi disebutkan tu. Alah nanti si Polan ni kata apa pula kalau aku tak datang. Nanti si Polan ni itu linnas. Tapi bila lillahi ta'ala, ada kawan yang dah daftar nama dah, tak nampak pun dia ni hari ni menipu. Kalau aku tahu dia tak datang, aku pun tak datang. Jadi kalau lillahi ta'ala, orang ada ke tak ada ke, hatta kita seorang-seorang. Sebab saya jujur je apa yang saya cakap ni muslimat dirahmati Allah, apa yang saya lalui. Mula-mula buat kerja dakwah dulu kan sedih sangat kalau pergi ceramah orang tak ada. Panggil tapi tak ada orang, sabar je lah aku. Selalunya pejabat lagi tu. Ustazah minta maaf ya. Minggu ni kan minggu gaji. Ada 7 orang je ustazah. 7 orang, ya Allah. Aku datang penat-penat 7 jam aku study nak bagi tajuk. Ada 7 orang. Lepas tu ceramah-ceramah, apa bunyi ni kuat benau. Berdengkur dekat balik tirai kat belakang tu. Hari Jumaat. Sekian dimaklumkan. Masya Allah. Adalah surau-surau dekat pejabat yang macam tu. Lah bunyi dengkur punyalah kuat. Padahal penceramah meja kat balik tirai ni. Saya minta lah orang tidur belaka kat belakang tu. Yang pergi bershopping minggu-minggu gaji tu memang dah agak kenal 3-4 tahun macam tu muslimat. Tahu dah minggu ketiga, minggu keempat memang tak ramai lah. Jadi nasiblah giliran siapa, sebab saya dulunya sebelum Covid, minggu pertama ngajar bank negara, minggu kedua ngajar bank Islam gitulah. Minggu ketiga, minggu keempat macam tu kan. Jadi minggu yang ketiga, keempat tu kalau kena minggu gaji, memang tak maaf lah ustazah tak ada orang. Tak apa, dah faham dah. Dulu-dulu muslimat 7 orang tu rasa macam tak apalah 17 minit setengah je lah bercakap tu saya balik. Tapi lepas dah lama muslimat dirahmati Allah, aku buat untuk siapa sebenarnya ni? Sama ada kita datang ada orang tak ada orang, siapa yang pandang kita? Allah. Seorang cakap, subhanallah muslimat dirahmati Allah, ada orang ke tak ada orang, kalau saya janji 1 jam, 1 jam setengah,
Maka kat situlah bercakap penuh semangat. Kenapa orang tanya, kenapa masih semangat Ustazah, tak penat ke? Sebab saya tak peduli orang ikut ke tak ikut. Yang saya selalu bertanya, kau buat tak apa yang kau cakap? Sebelum apa yang keluar di lisan saya ni sampai ke telinga ibu-ibu sekalian, suara saya ni datang daripada hati saya. Suara saya ni daripada mulut. Yang paling dekat telinga siapa? Telinga sendiri. Paling dekat dengan mulut kita adalah telinga sendiri, kan? Tapi kita nak piat orang pula, orang tak nak berubah. Piat je telinga dia Ustazah, ketegak sangat tak mau dengar cakap orang, kan? Sebelum piat telinga orang tu, telingamu sendirilah. Mu cakap tapi mu tak buat. Begitulah kita ibu-ibu, kita cakap anak kita dah solat ke belum? Mama pun tak solat. Mama tak apa, mama tengah lipat kain. Apa siapa pula yang mama lipat kain dulu, padahal dah pukul 3 petang dah, kan? Jadi mama nak solat nanti pukul 4.30, asar kan 4.50, sekali ambil wuduk senang. Kan? Jadi anak pun ikut, subhanallah muslimat. Kan kita tak boleh mengajar kebaikan kepada orang, tapi kebaikan tu semua dikeluarkan daripada diri kita untuk membaikkan orang. Itu output lama-lama habis, ya. Kita kena ada inputnya juga. Dan kebanyakan bila dah lama dalam kerja dakwah ni, wallah saya tak ada pun datang dengan niat nak mengajar, tapi lebih kepada belajar. Lebih kepada belajar. Masya Allah, siapalah yang bawa bihun sedap sangat ni, kan? Aku ni tak pernah bawa bihun pergi rumah orang. Aku kena belajar sesuatu ni, kan? Bawa bihun pun orang puji, asalkan ikhlas. Gitulah muslimat dirahmati Allah, kan? Jadi kita nak kena tanya diri kita, kita belajar daripada setiap orang yang Allah datangkan dalam hidup kita. Baik, sekarang kita fokus kepada bapa tajuk dululah. Itulah dia, hijrah hati. Saya jumpa dalam kitab ni, muslimat dirahmati Allah, tentang hijrah hati, hijrah yang hakiki. Kenapa kita nak ambil isi daripada hijrah hati, hijrah yang hakiki? Kerana hati ini adalah tempat jatuhnya pandangan Allah. Saya bacakan satu hadis Nabi SAW. Kalau saya tak pakai mic, semua orang boleh dengar ke? Tak dengar. Okay. Sebab subhanallah, semalam saya ada daurah bermaraton 50 topik, 50 tanda-tanda orang munafik di Masjid Bukit Rahman Putra, daripada 8.30 pagi sampai 12.30. Dia orang kata, habis ke Ustazah topik ni? Saya tak janjikan untuk habis, tapi saya serahkan pada Allah. Kan start 10.30, ngopi sekejap, tiba-tiba 12.30 tu habis, ciri yang ke-50. Sebab tu dalam hidup ni muslimat, buat je, kan? Kerana Allah lah yang akan uruskan nanti. Hadis Nabi yang saya nak baca berkaitan dengan hati dan perubahan diri kita ni. Salasun min kunna fihi wajada halawatul iman, ay yakuna Allah wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa ay yuhibbal mar'a la yuhibbuh illa lillah, wa ay yakrahu ay ya'uda fil kufri kama yakrahu ay yuqdhafa fin nar. Syok tak kalau belajar tak ada kitab? Syok tak? Sebab saya ada pengajian berkitab, dia tengok. Tapi pengajian berkitab juga, bila Ustazah baca hadis ke ayat Quran, dia sibuk tengok terjemahan. Nanti kena marah lah dengan Ustazah. Orang baca Arab tu cuba ikut pelan-pelan, laju nah Ustazah baca, kami tak boleh ikut. Tak apa, tertinggal pun tak apa. Sebab sekurang-kurangnya mata kita dibiasakan melihat ayat Quran dan hadis Nabi dalam bahasa Arab. Lepas tu tanya, macam mana Ustazah ni boleh fasih, boleh lancar? Sebab hari-hari kena baca Quran. Macam itulah, datanglah guru qari'ah, mana lagu kita dapat, tapi kita tak dapat fasih. Sebab fasih ni guru tak boleh banyak bantu pun. Fasih tu kena datang dari diri sendiri. Baca dan baca dan baca dan tengok. Lain lah kalau signboard kita arah mana? Dengkil, dal, nga, kap, yalam. Jumpa tak? Tak jumpa, kan? Semua D-E-N-G-K-I-L. Betul, kan? Kalau kita keluar macam dekat negara Arab tu, terpaksa baca. Apa tu? Saya tengok tulisan, apa tu? Lab, tub. Apa tu baca tu? Tak nampak muslimat. Lam alif ba, tawaw ba. Cuba baca. Lam alif ba. Pandai. Sebab dulu mula-mula keluar kan gadget-gadget, dulu kita pakai komputer yang ada CPU tu, tiba-tiba pakai laptop. Dijauhikan. Lab, tub. Apa ni ya Allah? Tak kenal muslimat. Rupanya laptop lah macam ni spelling dia. Semalam dalam family group, anak buah saya dapat di Smarkle tu ada hari mengiktiraf
kejayaan pelajar cemerlang gitulah. Saya pula mengengak, apa benda ni? Ustazah ni. Rupanya sekarang ejaan tu dah dibakukan. Mengiktiraf spelling dulu dengan spelling sekarang ni lain. Ya Allah Tuhan. Jadi mak-mak yang dulu sekolah agama, tengoklah buku kafah anak-anak sekarang ni. Apa ni? Baik eja macam ni. Tak sama dah. Tapi dulu pun pening juga kan, kalau khutbah tulis dalam tulisan Jawi kan, sujud di atas bom, tu apa ni khatib baca. Kita mesti sujud di atas bom. Orang nak tidur dengan khutbah terus tak jadi. Sebab nak spelling dulu bumi, bawau mim dulu. Jadi kita yang baca naskah lama ni sujud di atas bom, mampu terbakar habis lah kan. Orang sekarang eja bawau mim ya, barulah jadi bumi. Sujud di atas bumi, betul. Kita jumpa naskah lama khutbah, sujud di atas bom. Lari belakang, orang takut ada bom dalam masjid. Jadi maknanya lain dah, zaman dah berubah. So ilmu ni muslimat kita kena selalu kita berguru dengan banyak guru. Masya Allah, bukan melambangkan ketidaksetiaan, tapi sebab itulah kita faham Imam Syafi'i yang namanya bakal disebut sampai kiamat pun gurunya lebih daripada 1000 orang. Subhanallah kan. Lalu apa kata Nabi? Barulah kita tengok terjemahan. 3 perkara. Salasun man kunna fihi wajada halawatul iman. Cuba sebut kalimah halawatul iman. Kalau rasa macam nak bagi adik kepada anak bongsu tu, simpanlah nama ni. Sedapnya halawatul iman. 3 perkara sesiapa yang ada padanya, maka akan dia merasai halawatul iman, kemanisan beriman kepada Allah. Pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya paling dikasihi. Nombor 1 kita dah rasa. Macam mana ya menjadikan Allah dan Rasul paling dikasihi? Jujur je, saya kalau bawa jemaah umrah duduk di bawah-bawah payung Masjid Nabawi tu, saya akan bacakan surah At-Taubah ayat 24. Antaranya ayat tu macam menyindir kita. Kan kau cinta ke kepada Allah dan Rasul? Kau cinta ke kepada manusia bernama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lebih engkau cintai daripada mak ayah engkau, daripada harta benda engkau, daripada pasangan hidup engkau, daripada perniagaan yang kau ada. Kalau kita tadabbur ayat tu, Masya Allah, kita akan sembang dengan suami kita. Saya lah, bang, macam mana saya nak cinta dengan Rasulullah, lebih cinta saya kepada abang. Saya tak pernah tengok wajah Rasulullah walaupun orang kata handsome kan. Saya tak pernah tengok wajah Rasulullah, tak pernah bermuamalah dengan baginda. Betul orang kata akhlaknya tu indah. Quran pun cerita akhlak Nabi ni indah. Tapi kita tak pernah berurusan dengan dia. Sekurang-kurangnya ada kawan-kawan kita yang sedikit buruk akhlak, tetap kita nak bersangka baik. Ni kita nampak, paling kurang dia ada kebaikan ni juga. Suami kita pun macam tu. Kita yang tidur sebantal dengan dia, kita yang duduk serumah dengan dia, kita yang dalam sulit dibantu oleh dia. Sudah pastinya muslimat dirahmati Allah, kita akan mencintai dia berbanding orang yang kita tak nampak depan mata. Tapi sekarang perintah Quran suruh cinta Rasul mengatasi segala cinta. Sehingga bila Saidina Umar kata, aku mencintai engkau ya Rasulullah, kan sama macam aku mencintai diriku sendiri. Lah, kata Nabi, patut engkau mencintai aku lebih cinta daripada engkau mencintai dirimu sendiri. Subhanallah, tak faham kita ni muslimat. Kan macam mana kita bangun-bangun je hidup kita ni. Hari ni aku ada meeting pukul berapa ya, siapa klien nak jumpa dengan aku. Itu jelas circle hidup kita. Tapi kita tak pernah rasa berapa kali aku berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cinta Allah dan Rasul. Baru kita betul-betul merasa kemanisan beriman. Sebab tu kita tak dapat, kita beriman tapi kita tak rasa kemanisan beriman. Kan kita makan buah apple, ingatkan sedap sangat macam orang kata, rupanya makan masam sangat. Kan muslimat pun kita tak happy juga. Kita rasa kita orang beriman dah, kita tak terjebak kepada perkara-perkara yang Allah murka tu. Tapi adakah kita dapat halawatul iman, kemanisan beriman? Orang kata apa pun pasal Allah dan Rasul kita, lah, aku tak nak dengar cakap engkau sebab aku ada Allah dan Rasul. Sebab itu Nabi boleh cakap, walaupun matahari diletakkan di tangan kananku, bulan diletakkan di tangan kiriku, apa saja dia bagi, semua gunung-gunung di bumi Mekah ini ditukarkan menjadi emas, Nabi tetap memandang Allah. Nabi tak pandang semua yang dirasuahkan di hadapan matanya. Kita asal dapat benda free sikit,
dapat selesa sikit, Masya Allah, kita dah lupa dah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi subhanallah, dan tiada yang setanding dengan kedua-duanya. Menjadikan Allah dan Rasulnya paling dikasihi, dan tiada yang setanding dengan kedua-duanya, dan tidak mencintai seseorang itu melainkan kerana Allah. Mencintai seseorang itu kerana Allah. Muslimat, tepuk sama dada kita, di dalamnya ada hati. Sekarang yang kita tangisi, yang kita runguti, yang kita komplain hari-hari itu, kan, siapa yang hantarkan kepada kita? Allah yang hantarkan kepada kita. Sebab tu tanya balik, ya Allah, dulu aku diakad nikahkan dengan si Fulan tu bukan sebab kita muslimat, tapi kan sebab Allah jodohkan kita dengan dia. Orang kalau tak ada yakin dengan ni, dia tak ada iman dengan Allah. Sebab tu terbukti kadang-kadang makcik-makcik jumpa ustazah, "Acik dulu tunang dengan orang lain ustazah, tapi tak tahu macam mana tak kahwin dengan pakcik engkau ni." Kenapa pula cik jadi macam tu? Lepas tu tak bercinta ustazah, itulah macam geram dia tengok yang kat rumah tu. Kan? Tak bercinta pun katanya, tapi terberkahwin muslimat. Tak cinta cik berapa orang cik anak? 8 orang ustazah. Cucu 32 dah ustazah. Ya Allah Tuhan, tu tak cinta cik. Kalau cinta tak tahulah 15 orang kot anaknya, kan muslimat. Itulah kita komplain, rupanya Allah Maha tahu itu yang terbaik. Subhanallah, saya belajar daripada ada buku yang saya tulis, Dakwah Penuh Ukhuwah, setelah kematian Al-Fadilah Ustazah Syadia Abbas. Kami kumpul cerita-cerita para ustazah, kan, pengalaman beliau. Ustazah Qari'ah kita yang baru dapat naik juara tilawah baru ni, subhanallah, dia menulis, kan, dulu rupa-rupanya dia bercinta dengan orang lain, hampir kahwin dengan orang lain. Tiba-tiba yang ni tak berapa cinta pun terberkahwin. Rupa-rupanya Masya Allah, suami tu daripada tak berapa sangat ilmu Quran, baca pun biasa-biasa, dapat isteri macam Ustazah Ruzana Natiyah, akhirnya belajar Quran, sampai suami tu pun dah jadi seorang qari dah, mendidik anak-anak jadi qari dan qari'ah. Jadi dia fikir balik, dia kata, kalaulah saya kahwin dengan orang yang bukan Allah pilihkan, mungkin saya seorang ustazah yang tak dapat support suami macam hari ni, kan? Mungkin suami saya ustaz je kot, faham Quran je kot, tapi tak nak menyokong apa yang saya belajar hari ni. Tapi ni orang biasa-biasa sahaja, akhirnya orang panggil ustaz suami dia tu dah. Pasal apa? Pasal dah terror dah jadi orang yang juga sama-sama mengajarkan Al-Quran. Jadi muslimat yang Allah pilihkan tu tak pernah silap. Tapi hari ini bila kita rasa tersilap, jom pandang diri kita sendiri. Adakah kita cinta kerana nafsu? Dulu handsome ustazah, sekarang ya Allah, masa cinta kentut tak busuk ustazah. Tapi lepas 40 hari ya Allah, busuknya Tuhan je lah yang tahu. Subhanallah, dulu cakap tak macam ni ustazah, sekarang cakap dah terketengking dah dengan saya. Muslimat, kalau kerana Allah, kita tahu manusia itu tak semuanya indah. Ada keburukan padanya. Ada hari dia di atas, ada hari dia di bawah. Kenapa kita sayang dia saat dia berharta saja? Saat dia terjatuh ke bawah, kita rasa malu menjadi isteri kepada dia. Berkorbanlah, sama ada saat senang dan susah. Semoga nantinya Masya Allah dia susah, dia akan terkenang-kenang akan kita. Muslimat yang dirahmati Allah, kita ni dihantarkan oleh Allah dalam hidup dia. Dan Allah tak pernah tersilap memilih kita untuk jadi teman kepada dia. Jadi hari ini buruk macam mana kalau cinta kita kerana Allah, dengan sahabat, dengan pasangan, dengan siapa saja, Allah yang hantarkan. Ustazah, kalaulah dalam hidup saya ni orang yang baik-baik je yang datang, kan senang. Kak, kita tak mungkin jadi orang yang sabar kalau semua orang baik-baik saja. Sebab tu Allah datangkan kadang-kadang orang yang menguji kesabaran kita. Dari situlah pelajaran untuk upgrade iman kita, Masya Allah. Jadi kita mencintai seseorang kerana Allah, baru kita dapat halawatul iman. Kita rasa puji orang ni, baiknya. Orang lain datang, baik kau kata, yelah alhamdulillah, dia jadi kawan aku, tak pernah menyusahkan aku. Tapi dia kawan dengan aku sangat menyusahkan. Kerana kau nak ambil kesempatan. Masa dia senang kau nak kawan dengan dia, masa dia susah kau tak nak kawan dengan dia. Aku berkawan dengan dia kerana Allah. Kalau Allah letakkan dia dalam bahagia, aku pun tumpang bahagia. Kalau dia dalam keadaan yang ditimpa musibah, aku pun menangis untuk dia. Ini indah, muslimat dirahmati Allah. Kemudian yang terakhir, dia benci untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana dia benci untuk dicampakkan ke dalam api neraka. Hari ini kita cakap kita hijrah dah.
Kan dulu tak tutup aurat saya ni ustazah, alhamdulillah, tahniah kak. Kalaulah Allah matikan akak saat tak tutup aurat dulu, agaknya macam mana? Ustazah, neraka lah saya. Mana ada orang perempuan boleh tak tutup aurat? Saya tahu, dulu pun saya tahu, tapi saya tak ada kekuatan nak tutup. Betul muslimat, setahun tahu ustazah saya try. Mula-mula tudung bawal. Saya keluar je rumah, jiran sebelah kata, engkau ke ingatkan mak engkau? Sakit hati saya ustazah, rupanya nampak tua saya pakai tudung bawal, dia kata kan. Masuk dalam, saya tukar balik sebab saya dah beli dah stok-stok tudung, tapi saya tak ada kekuatan nak mula pakai. Ni hari pertama pakai tudung bawal, jiran sebelah tengah cuci motor, dia kata, ingat mak engkau tadi minta maaf lah. Masuk balik saya, cabut tak jadi pakai ustazah. Saya pun insaf, takut mati, saya pun mula pakai. Cari pula tudung tenggiri ustazah kan. Sampai kat pejabat, kawan saya kata, lah kuduh benar kau pakai macam ni. Dan subhanallah muslimat, dah bawal cuba, tenggiri cuba, kembung cuba, lah cabut balik. Sebab saya rasa dengan pakai tudung ni kawan-kawan menjauh dengan saya ustazah. Kan? Kita macam tu lah muslimat dirahmati Allah. Kerana kita buat tu belum betul-betul lillah. Setelah kita rasa kita buat tu Allah yang suruh aku pakai tudung, jiran tegur, kawan pejabat kata huduh, siapa pun subhanallah kita akan kata aku pakai kerana Allah. Noktah. Ini saya belajar daripada Abi Fana. Dia dulu TV3 kan. Masya Allah, ustazah, saya dulu pakai tudung ni, macam orang pakai tudung nampak sweet, saya pun nak pakai lah kan. Jadi saya pergi haji semua kan. Lepas tu rasa macam nak buka sangat ustazah. Sampailah saya solat taubat banyak-banyak ustazah. Saya tukar, ya Allah, apa pun orang nak kata aku pakai tudung ni kerana engkau ya Allah. Sampailah hari ni muslimat bukan saja rambut ditutup, dia siap keluarkan produk apa, handsock. Untuk apa? Kan sebab dia tahu dia bagi handsock dekat ustazah. Dia tak tahu ustazah pun jual handsock. Sekian dia maklum kan. Jadi ustazah pun kata, tak boleh aku pakai lah Happy punya handsock ni. Tengoklah tangan dia macam mana. Sekian dia maklum kan. Jadi ustazah ni pakailah handsock yang saiz tangan ustazah kan. Jadi dia kata, saya macam ni lah ustazah, walaupun umur dah macam ni, saya jumpa orang pun melompat-lompat, dia kecil comel. Maknanya dia pakai lillahi ta'ala. Subhanallah, lengkap, patuh syariat, tetap berfashion juga kan. Ustazah, kita pakai handsock ni untuk apa ustazah? Nanti senang kita singgah kat mana-mana nak solat, stokin pun tak tinggal. Setelah lillah baru tak rasa panas, tak rasa rimas. Dulu ikut orang muslimat dirahmati Allah. Jadi hari ini kita tanya, dah hijrah ni, tapi kenapa kita dah hijrah? Sekadar dulu tak tutup, sekarang tutup muslimat dirahmati Allah. Tapi kenapa masih tak patuh syariat? Kan kita rasa nak sembahyang tapi masih cari telekung. Kenapa? Sebab Allah suruh tutup 1 inci pun bahagian aurat tak boleh terpandang di orang lelaki lain. Tapi kita masih lagi buka bahagian leher. Kita takut orang tak tahu yang kita ni baru beli anting-anting baru. Terkeluarlah anting-anting kita kat celah-celah tudung tu. Kan? Lepas tu kita takut orang tak tahu yang kita ni diet. Kan? Pinggang kita dah kecil sekarang ni. Maka kita ketatkanlah kat bahagian pinggang tu. Bahagian depan. Saya teringat, Masya Allah, tabarakallah, satu kitab yang saya baca tentang wanita salihah. Mudah sangat nak tahu pakaian kita ni patuh syariah atau tidak. Kan? Sebab Quran menyatakan jalabi bihinna. Tutuplah, pakailah dengan jilbab-jilbab kamu wahai para wanita. So jilbab ni apa? Yang bila kamu meletakkan sehelai kain, tak kiralah pesen apa, Cheongsam ke sari ke kebarung ke whatever lah, letakkan sehelai kain di atas kepalamu, kamu lurutkan ke bawah, lepaskan sebagai pakaian. Dia tak tersangkut di bahagian dada wahai wanita salihah, tak tersangkut pula di bahagian pinggul. Maknanya kalau kain tu jatuh, itu tetap longgarnya seperti yang Allah kehendaki, sebab tak menampakkan bentuk. Jadi bila kita kata, lah kan, tak boleh lah, nanti orang tak tahu pula kita punya ni masih lagi kalau dipandang. Gitu kan. Jadi kita masih lagi tutup, tapi kita nak nampak bulat, nampak melekat. Itu belum lagi patuh syariat. Jadi saya kata simpelnya Islam ni, dia tak kisah kita pakai fashion apa pun. Jadi maknanya lepas ni kita beli kain bidang 60 tu 4 meter kan, letak je tengah-tengah tu lubang, pakai macam kelawar gitu kan. Tapi tengok pula belah dalam apa. Kan orang kata sekarang ni ustazah, tengok fashion orang sekarang. Kan dia terbang-terbang kat belakang tu, tapi pendek pula belah depan. Kan dia bagi 4 meter bidang 60 tu, tapi dalam legging ketat. Seorang macam, geram aku tengok ni, kecil paha dia tu sebenarnya.
Itu sebab Allah bagi syahwat kepada lelaki. Tak payah tengok wajah, tengok ikal mayang rambut dari belakang pun dia terekam. Dia tahu kalau rambutnya macam ni memang kompom, muka dia cantik ni. Pandang depan tanjat boboi, tak lawa mana pun rupanya. Subhanallah muslimat. Tapi nafsu dia dah terusik hanya dengan rambut. Nafsu dah terusik hanya dengan pinggul. Nafsu dah terusik hanya dengan dada. Kita nak salahkan dia, kamu yang membuka pintu. Subhanallah. Jadi saya bagi contoh dulunya seorang perempuan yang na'udzubillah min zalik dijadikan mangsa oleh perogol bersiri. Kalau kita ingat tahun akhir 90-an, baru ni saya sebut di TV Al-Hijrah, penerbit Google ada lagi cerita tu, Masya Allah, yang dirogol di dalam bas kerana tinggal dia seorang-seorang. Penumpang ketika itu dicampak di luar bas. Jadi bila ditangkap orang tu, na'udzubillah min zalik, apa dia kata, hari-hari saya tengok putih peha orang, belahan dada orang, tapi masa tu saya tak ada peluang, ramai orang dalam bas. Malam tu tinggal dia seorang. Walaupun dia bertudung, orang tu jadi mangsa. Sampai saya kata, Tuhan, kalaulah nanti di hadapan Allah dia berani lagi jawab macam tu, dan perempuan yang dianiaya, dizalimi tu sampai hati saudara-saudara perempuan aku ni, dek kerana korang yang buka pintu, tapi ketika itu dia tak ada peluang, aku pula yang jadi mangsa. Maka ni orang ni boleh claim dekat semua wanita-wanita yang dah mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, pindahkan dosa-dosa dia kepada orang tu. Ambil pahala-pahala orang yang menjadikan syahwat dia terbuka tadi, pindah kepada dia. Ini maksud orang yang dizalimi, orang yang dianiaya. Jangan kata, lah tu anak orang, tak payah tegur lah. Kita tegur sebab orang Islam ni bersaudara. Orang Islam ni satu. Dah tegur tapi tak mau dengar, itu bukan urusan kita. Tak mampu tegur, takut putus silaturahim. Adik-beradik pun anak dia tak boleh tegur. Ustazah sekarang ni, doakan dia, tunjukkan akhlak yang baik. Kita bagi tahu anak kita, tak apa, kamu jangan tak kawan dengan dia, jangan pelekeh dia. You tak pakai tudung, I tak nak kawan dengan you. Mak I tak bagi, haram. Kan macam tu. Lagi kita kena kawan. Mana tahu satu hari nanti dia tengok awak nak sembahyang, tak payah cari telekong. Senanglah jadi macam kau kan. Tak payah nak sibuk-sibuk cari telekong, boleh terus sembahyang. Itulah sebab mak kita suruh tutup aurat. Sebab senang, tak payah nak pakai telekong musyuk dekat R&R ni. Contoh kan muslimat. Jadi dakwah ni kadang-kadang bukan dengan kau tak boleh macam ni, haram, dosa, Allah tak bagi, masuk api neraka. Macamlah kau yang bertutup tu tak ada peluang nak masuk neraka. Jadi kena betulkan dulu akhlak kita, cara untuk kita menyampaikan. Kita tengok pula circle kita macam mana. Kan kalau kita konon bertudung, oh tak boleh ustazah kawan dengan orang tak bertudung ni, sebab orang tak bertudung ni semua ahli neraka ustazah. Jangan sebut begitu. Takut yang mendahului ke neraka adalah kita. Kamu tidak ada halawatul iman. Cara berdakwah, cara mencintai, mengasihi seseorang. Allahu Akbar. Baik muslimat dirahmati Allah. Pukul berapa dah kita? Saya baru habis mukaddimah ni. Okey ke? Faham ke tidak? Itu bapak tajuk tu. Kita nak hijrah hati. Sebab rasa macam hijrah dah, tapi sembahyangnya masih lewat-lewat. Hijrah dah, tapi menutup auratnya masih separuh-separuh. Atas buka, bawah tutup, atas buka. Atas bawah tutup, tengah pula ketat. Sampai orang boleh bagi hadiah kat kita. Sweet lah ustazah, tunang saya. Sweet apa? Dia bagi dalam tu saiz dia sama. Tak payah tanya kita pun, sweet. Ni kalau macam ni jadi suami nanti mesti lagi romantik. Tidak. Kan kau jangan nak perasan sangat. Sebelum kahwin memanglah macam gitu. Kan semua dia nak ambil tahu. Langgar batu yang salah. Lepas kahwin memang buta ke apa, tak nampak batu kat situ. Gitulah dia. Jadi sebab awak tunjuk, memanglah dia boleh baca. Kan? Dia bagi macam mana, saya dia sama elok, anak suit, tak payah bagi tahu pun tak apa. Dan kau tunjuk, sekian. Dia tengok macam kakak aku punya je, dia pinjam kakak dia punya hadiah dekat bakal tunang dia. Kita yang tunjuk, muslimat dirahmati Allah. Jadi jangan buka maruah diri kita ni, sebab wanita itu sangat berharga di sisi Allah. Nabi kalau ada saat ini dia menangis, dia sedih. Kenapa perempuan-perempuan ni macam ni? Sebab dulu hina ketika zaman jahiliah. Kan sangat hina seorang wanita. Susahlah ustazah jadi orang perempuan Islam ni. Dalam iddah kena tunggu 4 bulan 10 hari. Orang lelaki senang je. Bini mati pagi, balik daripada kubur, nampak orang tu tepi jalan sidai kain. Petang dia pergi masuk Minang, malam nikah selalu. Ya memang betul muslimat dirahmati Allah kan. Adakah Allah tu zalim? La. Sebab suami kamu tu takkan mengandung anak orang lain. Tapi dalam rahimmu mungkin ada benih orang lain. Jadi nak kena tunggu, tengok 3 kali suci dan sebagainya. Allah menjaga kehormatan nasab kita, itu sangat penting.
Sebab kamu yang akan melahirkan zuriat. Jadi kita tak boleh komplain apa. Tapi edah lama sangat. Kamu tahu wanita jahiliyah setahun tak boleh keluar rumah. Kamu dengan orang yang mati suami sebenarnya macam orang yang dicampakkan bangkai anjing kepadanya. Makna sangat hina orang yang mati suami. Bahkan perempuan yang mati suami itu boleh dijual beli. Kan, hartanya boleh dirampas oleh keluarganya. Subhanallah. Ini zaman jahiliyah. Lalu datanglah Islam meninggikan darjat wanita. Ada bahagian untuk isteri yang ditinggalkan. Subhanallah. Ada kaedah cara bagaimana dalam iddah. Kan, jadi muslimat dirahmati Allah, semua ini bila kita ada ilmu, kita tak rasa pun Islam itu sangat sempit dan menghimpit kita. Bahkan alhamdulillah ada undang-undang yang sangat hebat bernama Islam, cara hidup yang paling tepat, maka dunia kita selamat, akhirat kita selamat. Allah siapkan dah semua undang-undang tu, cuma kita je yang tak mau ikut undang-undang itu. Allah sebut dalam Quran, Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang bertakwa. Jadikan sahaja Quran sebagai manual book kita. Tapi kalau kita tak jadikan dia sebagai manual book kita, subhanallah, tersasar habislah kita ni. Kan rupanya orang yang tidak ada takwa, dia takkan follow Al-Quran. Dia ikut nafsu dia. Kan memanglah I dah hijrah dah, tapi I tak bolehlah pakai macam tu, rimas. Ikut sukamu lah. Kan, muslimat dirahmati Allah. Sedangkan kita disuruh hidup ikut suka-sukanya Allah, bukan ikut suka-sukanya kita. Baik, sekarang jom kita fokus kenapa kena hijrah hati. Sebab akhirnya dapat anak tajuk tu. Kan kita nak letakkan Allah first, bukan kita first. Okay? Jadi yang pertama kitab ni mengajar kita kerana hati ialah raja. Raja yang mengarahkan. Kalau raja tu mengarahkan yang baik-baik, maka akan baiklah segala rakyat jelatanya. Raja, hati ini bermaksud kalau dia baik, mulut kita akan bercakap baik. Mata kita akan memandang yang baik, telinga akan mendengar yang baik, tangan hanya mengambil yang hak kita yang baik, kaki kita dilangkahkan kepada yang baik. Itu kalau hati kita baik. Jadi jangan setuju kalau orang kata dia tu hati baik, ustazah, walaupun mulut jahat. Kita pun mengiyakan, ustazah, kita muslimat, kita orang memang macam tu, mulut je laser, tapi hati baik. Macam kau duduk dalam hati dia pula. Kalau hati dia baik, dia takkan berkata jahat di lisan. Okay, jadi hati tu kena bersihkan dulu. Sebab hatilah punca segala-gala. Subhanallah muslimat, kalaulah hati kita ni penuh dengan ulat dan kejahatan, maka yang akan datang di sekeliling kita juga adalah kejahatan. Yang kedua, hati ialah soal awal. Awal ni maksud apa? Ada satu ayat Allah dalam surah Al-A'raf ayat 172. Wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ini selalu saya bacakan kat mana-mana. Ini cerita alam roh ketika berada dalam rahim ibu, kita dah ditanya dah. Dan Tuhan mengambil penyaksian mereka ke atas diri mereka, bukankah aku Tuhan kamu? Allah tanya kepada roh-roh yang bergentayangan. Dan cerita itu sebenarnya kalau kita ni dalam musim haji akan datang, kita diberi faham oleh Nabi SAW, Al-Hajju Arafah, haji itu adalah berada di Arafah. Jadi kalau kita tak dapat masuk ke Arafah, takut-takut, ustazah saya pergi haji tahun ni, dapat panggilan haji ke kak? Dapat dah visa haji. Saya senyap-senyap lah, saya bukan pakai visa haji, saya pakai visa Tak apa, semoga selamat. Dan pastikan travel tu, ejen tu bawa agak masuk Arafah. Kerana apa muslimat? Tahun lepas berapa banyak yang berwukuf di Madinah, berapa banyak yang berwukuf di Jeddah, tak masuk ke Arafah. Jadi orang habis saja Arafah, dia buat umrah. Jadi Dr. Abdul Basit kata apa? Tahun ni ramai betul yang hajum, tak jadi berhaji. Saya dengar tausiah dia tu, hajum. Dia masuk dengan niat haji. Dia cerita ke orang kampung dia dapat haji, tapi akhirnya dia tak berhaji kerana dua telapak kaki tidak berada di Arafah. Sebab polis memang keliling untuk cek, kan? Nusuk. Subhanallah, memang keras tahun lepas. Bersambung lagi undang-undang tu ke tahun ini. Sulit untuk kita masuk dengan visa yang lain. Jadi Masya Allah, Tuhan aku bukan tak nak duit banyak ni Allah, tapi dah memang itu je jalannya. Kalau hari ini yakin Allah bukan tak tahu nawaitu kita, kita memang nak sangat.
Kan? Tapi kalau Allah tangguhkan sampai tarikh mati, orang yang nak ni Allah tahu tak hati dia? Allah tahu. Kenapa risau sangat? Mungkin yang balik daripada haji, ya aku hari tu alhamdulillah ke Arafah bla bla bla, kau tengok gambar-gambar video aku ni, kau tengok tak kat Facebook? Takut tak dapat haji mabrur. Yang hatinya, ya Allah aku teringin, aku simpan duit aku sekian-sekian dalam tabung haji tu, ya Allah tak dapat panggilan lagi, mati. Moga-moga roh itu diangkat macam orang dapat pahala haji mabrur. Ini semua kerja Allah, muslimat dirahmati Allah. Tapi kita rasa paling tertinggal kalau bukan kita. Ada nuka. Tahun ni siapa yang bawa kamera di kawasan Masjidil Haram kena denda sampai RM10,000. Saya tak sanggup, muslimat dirahmati Allah kan. Tapi ini berita dari Saudi yang terkini lah. Kan. Tahun lepas pun macam tu juga. Tapi minggu kedua dan sebagainya kemain habis dah semua gambar-gambar. Askar kata jangan ambil gambar aku sudah. Kan lagi-lagi dia tengok hajar. Tu dia cukup marah lah. Malulah dia, mulut dia gitu kan. Jadi saya kata relax je. Ustaz macam mana Ustaz kalau kita tak boleh bergambar? Akak sekarang nak pergi haji ke? Nak pergi jadi artis apa ni? Yang penting dapat haji sudahlah kan. So nanti kalau kita tak boleh gambar, boleh je gambar. InsyaAllah kat hotel boleh gambar, depan Masjidil Haram boleh gambar kan. Kenapa gambar tu rukun haji ke? Tak lah, tapi rugilah Ustaz tak boleh bergambar. Kan Allah dah tegur kita melalui niat. Niat ni yang paling penting, muslimat dirahmati Allah. Jadi saya sendiri walaupun dah berkali-kali sampai ke sana, ya Allah ini teguran daripada Engkau. Ini lebih menenangkan jiwa kita daripada apa orang dah Saudi ni bodoh punya undang-undang bla bla bla. Dah pergi haji juga. Balik mulut makin baik ke tak makin baik? Kan? Lebih baiklah kamu tidak berhaji kalau begitu. Jadi haji al-hajju Arafah mesti berada di Arafah. Bergentayangan. Saya sebut dengan jemaah, saya jumpa dalam satu kitab. Rupanya ketika Allah cakap macam ni kepada para roh, mereka berada di Wadi An-Na'man. Apa Wadi Na'man ni? Yang sekarang ini dinamakan Arafah itulah. Patutlah ketika kita berhimpun di Arafah pada waktu mustajab doa, semua hati kita menyatu. Kau saudaraku, amin untuk doa kau. Kita rasa sayu dan syahdu. Kita ingat Arafah tidak ada doa yang tertolak. Arafah adalah tempat untuk kita berkasih sayang. Rupanya roh kita lama dah berkumpul kat situ. Kita je tak tahu, sebab tu bukan alam kita yang sebenar saat itu. Kita tak keluar lagi daripada perut mak kita. Now, kita berkumpul saban tahun di Arafah menjadi wakil kepada orang-orang Islam lain. Engkaulah Tuhan aku, ya Allah. Engkaulah Tuhan aku. Aku pegawai besar mana, jawatan besar mana, harta banyak mana sekarang yang melekat pada tubuh aku ni, kain putih ni Allah. Dan aku hanya akan balik dengan tubuh yang inilah, ya Allah. Macam mana Engkau datangkan aku ke dunia suci daripada dosa seperti kain putih, aku nak balik dengan balutan kain putih ni suci daripada dosa juga, ya Allah. Muslimat dirahmati Allah, ini permintaan kita pada Allah yang khusus. Sebab tu ada seorang hamba Allah jumpa dengan saya, muslimat dirahmati Allah. Dia kata apa? Ustazah, saya nak Ustazah meminta doakan saya supaya saya dapat berhaji semula. Cukup-cukuplah kak, kan saya ni sebab bertugas je kak, ramai lagi orang lain nak. Tak, Ustazah terus menangis. Kenapa? Dulu saya berada di Arafah, saya minta suami saya naik pangkat, muda lagi Ustazah, mak mertua yang bawa. Itulah saya pergi je haji. Bodoh sangat masa tu, Quran tak pandai baca. Saya memang jahil masa tu Ustazah. Jadi doa saya, orang kata Arafah ni tempat mustajab doa. Saya minta anak-anak saya semua membesar sihat, cemerlang, suami saya naik pangkat, dan beberapa doa itu sekarang semua dah termakbul Ustazah. Tapi saya rugi kerana berada di Arafah. Saya tak minta mati husnul khatimah. Saya tak minta mati bawa iman. Saya tak minta berdiri di hadapan Allah dengan mudah soal jawab di hadapan Allah. Pantas di atas titian sirat. Terhindar dari neraka. Saya dihimpunkan dalam syurga. Saya tak minta hal akhirat saya Ustazah. Saya rasa rugi sangat. Saya nak balik ke tempat mustajab doa untuk minta hal akhirat saya. Kenapa Allah hijab saya daripada berdoa benda-benda yang begitu Ustazah? Adakah saat itu saya hanya memikirkan duniawi? Tak apa, akak tak sampai kat sana, akak boleh berkirim doa kepada orang yang berada di Arafah. InsyaAllah kabul. Ikhlaskan saja hati akak. Jadi muslimat dirahmati Allah, kenapa kaitan ini? Sebab hati kita di Arafah, kita tak nampak dia tu siapa tu, selebet je kain ihram macam tu. Aku ni agung tau. Contoh, muslimat dirahmati Allah, aku ni orang kaya tau dekat Malaysia. Mu buatlah macam tu dalam jutaan manusia, seorang pun tak tanya.
Ini cerita dari Siti Nurhaliza lah. Ketika dia nak cuba cium Hajarul Aswad kan, orang sana tolak. Saat tu dia menangis, baru dia tahu, kat Malaysia aku disanjung, semua orang kenal aku. Kat sini tak ada siapa kenal aku, orang tolak aku. Bahkan silap hari bulan kena pijak aku kat sini. Inilah rupanya mini mahsyar. So aku kena persiapkan diriku untuk itu. Jadi kalau kita rasa mengakukan diri saja muslimat, macam mana kita nak kata hijrah hati? Masya Allah. Jadi apa saja yang kita lalui dalam hidup ini, tolong fokus sangat-sangat. Hati ialah soal awal. Macam mana mula-mula roh kita diterbitkan ketika belum kita lahir, kan? Dan ditiupkan roh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita mengaku ya Allah je Tuhan kita. Jadi dibagaimanakan pun oleh Allah, macam orang-orang yang bekerja ni, tiba-tiba bos kata you kena pergi outstation sekian. Kan? You kena buat kerja ni, apa hal tiba-tiba pula bos nak buat ke tak nak buat? Ni allowance besar macam ni, tak nak buat berhenti je lah kerja. Loh kita kan, mentang-mentang ni pejabat dia, ikut je lah ustazah, nak buat macam mana? Kan, subhanallah. Jadi orang tanya, ustazah macam mana ustazah, saya dah belajar ni ustazah. Outstation mesti dengan laki orang, saya dengan dia berdua, macam mana ustazah? Awak bawa seorang lagi, cakap kat bos tak nak tanggung dia, tak apa, saya nak duduk sebilik dengan kawan saya ni, saya bayarkan hotel dia, saya belanja dia makan. Kan saya minta maaf bos, saya tak boleh duduk satu kereta 4 hari 3 malam, saya nak kawan dengan siapa kat sana? Makan dengan suami orang tu lah. Last bini kau okey? Kan itulah, kalau bini aku macam kau kan best. Dia pula pun sambut, itulah laki aku pun sama, kalau macam kau kan best. Tak pasal, mula-mulanya kita jadi simpati konon, lepas tu empati, lepas tu body yang diberi, kita tak sedar. Musliman, Ustaz Fahrul Muhammad Joy tulis satu buku bertajuk Curang, wanita-wanita muda bacalah, sangat menangis. Tapi hari ni ada satu je buku tu tinggal. Kalau ada nak baca lah, nanti sewakan lah. Kan aku dah habis baca dah. Syahdu betul buku tu kau. Terasa aku dan orang-orang yang curang tu, walaupun aku tak curang. Muslimat, sebab banyak ilmu dalam tu. Dan setan ni mengintai-ngintai. Itulah yang berlaku. Jadi tak apalah bos, walaupun boleh claim satu kereta je, hari ni claim kereta saya, besok claim kereta dia. Saya takkan duduk berdua dengan lelaki lain dalam kereta. Ni muslimat, kalau kita ada prinsip mudah. Kan saya kata, saya tak boleh macam mana pun saya nak naik Grab seorang-seorang dengan orang lelaki, takutnya ya Allah, takut sangat. Tapi bila kita minta nak naik kapal terbang seorang-seorang, ya Allah macam mana kalau aku duduk sebelah orang lelaki ni nanti ya Allah. Naik kapal terbang kan seorang-seorang, suami tak ikut, macam mana ni ya Allah. Tapi seingat saya Allah mudahkan, subhanallah kan. Alhamdulillah. Tak maaf boleh tak saya nak duduk kat situ? Boleh mudah. Ada orang cerita, susah lah ustazah nak tukar, dia takkan naknya, kita terpaksa lah duduk sebelah dia. Cuba dulu, sebab cuba kita tu yang Allah beri pahala. Dan kita kadang-kadang muslimat dirahmati Allah tak cuba pun, sebab kita takut dengan makhluk. Kan tak apalah sampai atas nanti boleh tak tukar. Mudah je, alhamdulillah. Sebab niat kita sepanjang nak masuk perut kapal terbang tu, ya Allah mudahkan, aku tak naklah duduk sebelah orang lelaki ya Allah. Tengok-tengok sebelah kita perempuan, boleh jadi geng pula. Ukhuwah tu jadi indah, masya Allah. Niat dulu kerana Allah. Ini tak, kita nak utamakan hal kita dulu. Yang ketiga, hati ialah soal akhir. Cerita akhir ni muslimat, ada satu hadis panjang yang saya tak bacakan hari ini, tapi nak faham begini. Ada orang kata, ustazah macam mana saya dah bertaubat dah sekarang ni, saya dah tahu dah benda yang saya buat dulu-dulu tu dosa ustazah. Jadi sebab saya dah hijrah, saya tak naklah buat, tapi saya terbuat juga. Macam mana ustazah? Saya terbuat, saya dah tahu dah benda dosa, tapi saya buat lagi, dah tahu buat lagi. Boleh ke ustazah? Boleh, saya kata. Suka dengan Ustazah Zai, semua boleh. Macam itulah kan. Kau tanya ustaz tu, saya tak suka lah ustaz tu punya ceramah ustazah, semua tak boleh, semua haram. Suka sangat dengan Ustazah Zai. Macam tu. Tapi akak kena ingatlah, doa banyak-banyak dengan Allah, jangan sampai saat terbuat tu kita mati. Macam mana pula nak tahu masa kita tu mati ke tak ustazah? Sebab tarikh lahir kita boleh tahu, tarikh mati kita tak boleh tahu. Macamlah saya buat kursus jenazah dekat sekolah anak-anak habis PMR dulu-dulu kan muslimat. Seronok budak-budak. Masa tu ustazah pernah kurus kan. Duduk bangun, mandikan jenazah, pakaikan kain kafan. Sekarang ustazah boleh tak ustazah datang sekolah buat kursus jenazah macam dulu? Tak boleh dah. Dah larat dah nak duduk bangun, semput aku. Sekian dia maklumkan. Jadi budak-budak tu muslimat dirahmati Allah, bila ustazah macam mana kita ceritalah pengalaman kawan-kawan kita yang mandi jenazah.
Subhanallah, ada seorang pemandi jenazah tu, dia minta izin dekat mak dia untuk potongkan rambut budak tu yang mati saat merempit dengan boyfriend dia. Kan, lepas tu dia gunting rambut yang merah tu, sebab aku tak nak jawab daripada Allah ni. Rambut anak engkau ni bukan pakai pewarna yang halal ni. Rambut tak masuk ni, air dekat dalam ni, aku nak mandikan dia, hujung rambut, hujung kaki kena air ni. Jadi aku tak boleh mandikan jenazah ni kecuali aku gunting rambut dia separuh. Jadi mak orang tu kena dah setuju. Sama lah juga kalau kita pakai pewarna kuku. Kan dulu-dulu satu jenis tu aja yang macam cat tu kan. Lepas tu ada dia punya penanggal tu kan. Bukan hantu penanggal. Penanggal itulah kan. Rupanya bila kita jadi jenazah, yang tu, benda Allah tu, tak boleh pun nak menghilangkan bila dah jadi jenazah. Masa hidup dia bertindak, muslimat dirahmati Allah. Ramainya lah pula tak tahu. Allah Ustazah, itu dulu-dulu, tapi sekarang ni kita pakai warna dekat kuku tu dah boleh tanggal dah boleh hilang dengan air je. Kan, ni kita cerita muslimat dirahmati Allah, benda yang pernah berlaku. So pemandi jenazah tu kata, kalau macam ni aku cabut je kuku dia ni kan. Sedangkan Nabi tak bagi kita sakiti jenazah, termasuk nak sabun tubuh dia pun dia boleh menjerit sakit. Cuma kita je tak dengar. Kenapa tak dengar Ustazah? Kalau dengar kan best, engkau pula yang mati kalau dengar dia beradoi-adoi kat situ kan. Memang Allah tak bagi dengar, tapi makhluk lain selain manusia yang ada keliling tu dengar. Pelan-pelan lah menjerit jenazah tu sakit. Apatah lagi kau nak cabut kuku dia. Jadi kenapa kita orang perempuan tak boleh buat benda yang Allah larang? Warnakan rambut, air tak masuk ke dalamnya. Warnakan kuku, air tak masuk ke dalamnya. Kan, sebab itulah, sebab kita tak tahu bila kita mati. Tapi Ustazah, saya nak juga. Tak apa, remaja. Ustazah faham, Ustazah pun pernah remaja. Pakailah masa haid. Suka Ustazah. Kalau ustaz lain tak ada pun bagi idea macam tu, kata kan. Dak sekolah, sayang Ustazah. Nantilah bila kita ABC kita pakai macam tu. Tapi ingat, kan, tahu ke bila kita nak mati? Kok tengah haid tu mati, Allah Ustazah, kita mana tahu bila kita mati? Faham ya budak-budak? Jadi ingat, mati ni boleh mengecilkan kuasa nafsu. Masya Allah, muslimat dirahmati Allah. Kan kita dah tahu benda tu tak boleh buat, kita buat. Saat kita berbuat baik, Allah tak cabut nyawa kita. Saat kita berbuat baik, Allah tak cabut nyawa kita. Saat kita buat jahat pula, Allah cabut nyawa kita. So Allah akan pandang hati yang mati dalam kejahatan. Fair ke tak fair? Kalau logik manusia, akal kita ni, mana Cik 50 tahun aku hidup kebaikan, umur 51 tu aku dah macam give up lah. 50 tahun buat baik ni, macam Allah bagi macam-macam ujian, nak try lah umur 51 ni nak buat jahat pula. Sekali mati umur 51, Allah tak pandang amal yang 50 tahun. Allah kira saat akhir tu hati kita bagaimana. Faham ya muslimat? Ya Rab. Sebab itulah kena istiqamah dalam kebaikan. Jalan terus walaupun sikit. Allah Ustazah, hijrah mudah tapi istiqamah yang susah. Betul? Kan? Setuju tak setuju? Hijrah mudah. Dulu saya tak pakai tudung Ustazah. Ya Allah, sekarang pakai tudung. Rasanya sukalah. Suami saya pun kata saya cantik pakai tudung. Kan? Subhanallah. Tapi nak istiqamah tu Ustazah payah. Saya kata memang yang senang ni istirahat. Engkau istirahat je, tapi nanti sampai masuk dalam kubur tak ada istirahat dah. Kan istiqamah ni memang letih muslimat. Tapi jawapan dia syurga, balasan kepada istiqamah ni, Masya Allah. Baik, keempat, hati yang dinilai oleh Allah. Allah tak pandang zahir kita baju mahal mana, muka berkilat tak berkilat. Ni sebab merasa dah berpeluh muka berkilat ni. Allah tak pandang. Ustazah Zai pun ada rasa nak bercantik-cantik juga. Ustazah ni tak pakai bedak ke masuk TV? Ada minggu lepas orang tanya saya. Bukan minggu lepas, minggu saya balik umrah tu. Hari ni Ustazah tak pakai bedak ke? Kan, subhanallah, muslimat dirahmati Allah. Apa pula ada orang messenger Ustazah tak pakai bedak? Sebab muka hitam lah, panas balik daripada sana kan. Subhanallah, musim panas. Masya Allah, saya pula sembang-sembang dengan penerbit. Adalah cerita haji bawa kan. Lepas tu dah, Ustazah kita nak on air dah. Alamak, aku tak pakai bedak lagi ni. Perasan aja. Ustazah spek baru perasan. Tudung beli kat mana perasan. Semua. Kita bukan nak suruh orang follow kita, tengok apa kita pakai. Kita nak suruh orang follow kita supaya kamu ikut Allah dan Rasulullah. Kalau nampak buruk pada mata saya ni, saya manusia biasa. Kan? Kamu kena ikut Allah dan Rasulullah yang sempurna. Sedangkan Rasulullah yang sempurna, yang maksum itu pun ada orang tak suka. Ini kan lagi kamu yang tak sempurna.
Jadi Masya Allah, tabarakallah, kita ni yang dipandang hanya hati. Sebab tu ada orang tanya, Ustazah, kalau orang jadi ustazah ni dia tak ada je riak ke, dengki kat orang ke, tak ada. Dia macam solehah je. Saya pandang dia besar kecil, besar kecil. Kami ni manusia. Tapi macam ni macam tenang je hidup dia. Ustazah cakap pun macam lembut. Ustazah nanti ke salam tau dekat Ustazah Hafizah Musa. Lembut je dia cakap kan. Siapa sampailah kena salam. Saya kirim salam tau kat Ustazah Asma Harun. Saya sampaikanlah salam. Ada orang ke salam ni, sayang sangat Ustazah Asma Harun dia. Lembut je, sweet dengan suami. Dia nampak yang sweet Ustazah. Dia tak nampak kita kat rumah macam mana. Faham tak faham? Macam sama je dengan jawapan aku ni. Sekian dia maklumkan. Kita manusia. Tapi disebabkan kita ada ilmu muslimat. Astaghfirullah, astaghfirullah. Aku dengki kat orang ni. Astaghfirullah. Itu lebih kuat berbanding daripada nak bermaksiat. InsyaAllah. Sebab tu wanita kena isi dalaman ni dengan ilmu. Biar di luar ni orang pakai baju mahal, suami kita tak mampu nak beli, kita tak diizin nak bekerja cari duit sendiri. Subhanallah, yang dalam ni kena isi. Bila wanita tu penuh dengan ilmu, subhanallah, saya dah jumpa bertahun-tahun, dah hampir 30 tahun. Kak, saya dengar Kak punya ujian ni dahsyat lah Kak. Macam mana Kak bertahan? Ustazah, Akak bukan nak macam ni. Akak doa yang baik-baik, tapi Allah bagi macam ni. Buruk di mata Akak, tapi baik di mata Allah kan Ustazah? Ya Allah, sentap kita, aku Ustazah ke dia Ustazah? Lepas tu dia jawab, kan Ustazah hari-hari cakap kat ceramah macam tu. Ya ke aku cakap? Aku macam tak faham je. Ya muslimat. Sebab dia follow kita hari-hari, dia dengar nasihat yang sama hari-hari. Nanti pergi kuliah maghrib dengar lagi, nanti besok kuliah duha dengar lagi. Daripada ustaz yang berbeza, akhirnya dia boleh transfer. Bukan untuk orang lain, untuk diri dia sendiri bila diuji oleh Allah. Ya Rabb, isilah hati itu, kerana hati itulah tempat jatuhnya pandangan Allah. Kelima, hati tempat letaknya cinta. Ada satu doa diajar oleh Nabi SAW. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amala alladhi yuballighuni hubbak. Masya Allah. Kalau tak hafal apa benda, Ustazah ni laju sangat. Kita dengar terjemahan dia. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon cintamu dan cinta orang yang mencintaimu, serta amalan yang dapat mendekatkan aku kepada cintamu. Pertama, mohon cinta Allah. Kedua, mohon dipertemukan dengan orang-orang yang cintakan Allah. Ketiga, takdirkan aku ni ya Allah beramal dengan amalan yang membawa aku cinta kepadamu. Musliman, kita kalau cintakan Allah, ya Allah, Allah takkan mati. Allah balas cinta kita dengan namanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi jangan pelik. Ustazah tahu dah, suami saya tu dulu dia tak pandang orang lain, saya je. Sekarang ni Ustazah, alah Kak, relax biasa. Ustazah tak kena, sebab tu lah Ustazah jawab macam tu. Dia tak tahu yang Ustazah pun kadang-kadang kena juga macam tu. Sekian dia maklumkan. Saya Ustazah tak nak lah, saya dah macam mana pun saya tak nak teruskan. Saya nak cari ustaz pula dah macam tu. Ustaz mana pula kau nak cari? Risau pula bini-bini ustaz ni. Lepas tu dapat sungguh. Seorang hamba Allah ni muslimat dapat sungguh. Akhirnya Ustazah, perkahwinan keempat ni saya kahwin dengan ustaz. Dia kata, akhirnya dia kata, tahniah Kak, moga bahagia. Subhanallah. Tak lama lepas tu jumpa dia lagi muslimat. Kak, macam mana mesti bahagia sekarang kan? Tak macam dulu-dulu. Saya doa untuk akak. Sama je Ustazah, ustaz tak ustaz. Sama. Akak dah bercerai dah Ustazah sekarang. What? Tak sampai setahun dah bercerai lagi. Kenapa Kak? Sama je Ustazah. Sebab tu saya kata kita. Bukan sebab orang, sebab kita. Kita ni sebenarnya cinta orang melampau-lampau. Kita bersandar kepada makhluk. Cinta makhluk ni biasa je. Dulu sayang sangat-sangat. Sekarang sayang sikit-sikit. Ustazah sedih saya. Kan anak dah dapat mak mentua, kita dilupa Ustazah. Dapat bini, bini je. Padahal kita yang beranakkan dia. Dia ramai ngadu kat Ustazah. Subhanallah, muslimat dirahmati Allah. Tapi cintakan Allah tak pernah luntur. Sebab Allah tu sendiri takkan mati. Selama-lamanya hidup. Dan akan bersambung cinta itu. Allah tunggu penghuni syurga di dalam syurga untuk melihat wajahnya Allah. Ya Rabb, dan berdoa supaya aku bertemu dengan orang-orang yang mencintaimu. Muslimat, kami ada sekelah tahzan.
Bila kita bertemu, tak payah cerita panjang-panjang. Kak Mas Niha datang daripada Johor, Niha Kak Siti Ariza, Dr. Syah ni, ya Allah, tak jemu-jemu. Semalam baru balik Terengganu dengan saya, muncul lagi kat sini. Apa aja nak didengarnya tak tahulah. Solat tasbih pukul 4 pagi dekat Terengganu, naik tangga 3 tingkat. Tak letih lah. Letih tapi nak muat aja lah. Macam tu. Subhanallah. Pasal apa? Bila jumpa orang Terengganu, seluruh Malaysia kami pergi Sabah Sarawak, bila berdekapan tu dia kata apa? Kita tak pernah jumpa kan, tapi rasa macam adik-beradik. Jawapannya sebab mencintai Allah yang sama. Tuhan aku Allah, Tuhan kau Allah. Dengan suami abang, Tuhan saya Allah, Tuhan abang Allah. Abang tak bayar nafkah kan? Saya ada kerja, saya sendiri, anak-anak takkan kelaparan. Tapi saya kesian, abang dah melanggar perintah Allah. Abang sembahyang sampai lebam-lebam dahi pun, tapi nafkah abang tak tunaikan. Macam mana abang nak masuk syurga Allah? Ingatkan dia tentang cintanya Allah. Masya Allah, muslimat dirahmati Allah. Dulu mak saya kata, kau ingat Tuhan mak Allah, Tuhan kau Allah. Kau duduk kat asrama tu, mak tak nampak, mak tak boleh nak kawal engkau. Kan? Jadi mak hanya minta tolong dengan Allah daripada dalam rumah ni. Engkau kat sana pun minta tolong dengan Allah. Allah tak boleh diduakan. Tuhannya kucing, pokok-pokok ni pun Allah juga. Tapi ada manusia yang ketegak tak mau menyembah Allah. Kita yang sembah Allah ni baliklah kepada Allah. So minta sekalian cintakan Allah, hidup kita indah. Ku faham, mu faham, barulah faham. Sahabat nak ajak kawan-kawan yang belum menutup aurat. Senang ke susah? Susah, muslimat. Tapi kalau dia ada cinta Allah, aku tahu kan benda ni wajib, aku pun nak buat, tapi laki aku tu tak bagi. Ada je benda yang kita dengar. Subhanallah, muslimat. Sebab dah mula faham tentang cinta Allah. Dia perintah Allah, aku kena buat ni. Jadi Masya Allah. Dan kita minta amalan aku ni, Allah, aku nak sign agreement projek baru ni, Allah, dapatlah. Tapi kalau ia mendekatkan aku kepada engkau. Tapi kalau rezeki yang aku nak kejar ni boleh menjauhkan aku kepada engkau, aku faham kenapa engkau halang aku, ya Allah. Simple. Itu sebab dalam istikharah pun Nabi ajar kita doa macam tu. Kalau ia mendekatkan aku ke akhirat, engkau permudahkan. Tapi kalau ia menjauhkan aku daripada engkau, ya Allah, engkau jauhkanlah aku daripada rezeki yang itu. So semua yang kita usahakan menuju kepada redanya Allah. Muslimat, bukan utamakan ini kalau dapat projek ni masyuk, rumah pun boleh beli satu lagi, rugi kita, muslimat. Rupanya ada rumah banyak saja. Kat rumah kat sana macam mana buat homestay? Ustazah, tapi tak laku kat situ. Orang tak nak duduk sangat. So kat sewakan ke tak? Ustazah, biar je lah macam tu. Rumput pun dah naik dah. Rumah ruang mak saya kat kampung pun dah dimakan anai-anai, dah menyembah bumi. Ya Allah, kadang-kadang saya fikir, muslimat, kenapa nampak tidak ada barakah? Dibeli dengan duit yang macam mana dulu, minta maaf sebut. Tapi kalau barakah, ya Allah, Ustazah, makasih Ustazah. Kereta arwah bapak saya tu sekarang, Ustazah, saya wakafkan kat masjid. Ada ustaz yang baru balik Mesir tu pakai pergi mengajar, Ustazah, hari-hari. Dia isi duit minyak je, Ustazah. Alhamdulillah, moga pahala dia pergi mengajar tu mengalir dekat arwah bapak saya kan, Ustazah. Rumah tu saja saya buat rumah ngaji dah. Oh ya ke Kak, berapa banyak rumah ngaji yang Kak buat sekarang ni? Saya pernah cakap dengan seorang hamba Allah ni, ada 4 Ustazah. Tapi ingat ya Kak, jangan rumahnya aja yang ngaji, ya Kak pun kena ngaji sama. Alamak Ustazah, sentap. Ya memang macam tu lah. Sekarang banyak orang kaya buat rumah ngaji. Panggil orang baca tahlil untuk arwah mak ayah dia. Lepas tu dia main WhatsApp. Jom pakai yang cantik lah you datang tahlil I. Thank you tau. Anaknya tak pernah ngaji untuk mak ayah dia. Yang sampai kepada roh ibu ayah, confirm doa daripada anak. Kita jemput orang ramai, bagi makan itu pahala lain. Belum tentu doa mereka sampai pada mak ayah kita. Kita baca tanpa kenduri besar-besar pun. Senanglah Ustazah, laki dia kaya, boleh buka kemah 4-5 biji kat depan, buat tahlil arwah mak. Bahagia mak ayah dia. Mak ayah saya sian, Ustazah miskin kat alam barzah tu. Kau tak ngaji untuk mak ayah kau? Kita boleh buat tanpa modal, tapi kita tak nak. Hati kita muslimat. Okey, itu sahaja sampai saya sebut hati yang dinilai oleh Allah. Terakhir, hati tempat letaknya cinta. Itu dah terakhir tadi, habis dah. Masya Allah, hati tempat letaknya cinta. Baik, muslimat yang dirahmati Allah, kita berbicara tentang hijrah hati. Me first kepada Allah first, kan? Mengubah fokus hidup daripada kepentingan diri kepada keredaan Allah. Jom ubah. Daripada pagi kita buka mata, alhamdulillah, atur pagi ni nak buat apa. Silakan pergi kerja, silakan nak buat apa sahaja. Ustazah, orang perempuan boleh ke pergi exercise, zumba semua? Silakan. Kan hasilnya mudah-mudahan kurus buat.
Ustazah buat tak kurus-kurus, sekian dia maklumkan. Jadi ustazah tukar dah, biarlah kuruskan nafsu, gemukkan iman. Itu fokus ustazah sekarang. Kan alhamdulillah, sebab cuba juga korang dah ni saya bagi makan, tak jadilah nak kurusnya. Jadi tak salah. Yang salah apa? Kan bercampur lelaki perempuan. Hatta perempuan saja, coachnya pun perempuan. Tapi pakai ketat-ketat. Habis tu tak nak pakai telekung pula exercise. Ustazah, saya pun tak suruh pakai telekung. Tapi bila kita kata close untuk muslimat sahaja, kenapa kita pula upload dekat media sosial? Menjadi tontonan orang lelaki. Dan hatta kita videokan, kau ambil video ke tadi? Kita dengan tertonggeng-tonggeng. Alah, kita je kau ni. Balik rumah, anak lelaki kita dah balik, tengok tak handphone. Suami kita tengok, ni bini siapa ni yang? Ya Allah, teruk sangat macam ni yang. Bini siapa ni? Kan? Bang, cuba diam. Tak payah tengok lah kalau nak komplain macam tu. Salah aku dah, ya Allah, aku tak delete tadi. Kalau saya dengan suami muslimat, handphone dia, handphone saya, handphone dia. Itulah sebab saya kata acik-acik, kakak-kakak kalau nak tanya ustazah, saya macam mana ni ustazah, istihadah ke nifas ni ustazah? Nifas pun tak tahu lepas beranak tu nifas, tua-tua apa nifas apa. Jadi istihadah dengan head selalu orang keliru ni. Kan ustazah ni dari pagi tak jawab handphone. Saya nak solat ke tidak ustazah? Saya tak sempat nak jawab. Saya hantar gambar ustazah tengoklah, memang saya tak tengok. Kadang dia ambil gambar ni darah head ke bukan ustazah? Mana saya nak tahu? Akak jangan hantar gambar macam tu sebab suami saya yang tengok kak. Dia campak handphone terus. Apa benda ni yang tunjuk dekat ustazah dia apa macam ni? Yang abang buka pasal apa? Abang ingat gambar apa? Putih-putih panjang ada macam tengah-tengah tu warna coklat-coklat tu. La subhanallah muslimat. Sebab tu jangan letak kat handphone kita. Kalau handphone kita kena curi, tu jajah tu semalam. Tiba-tiba ada orang telefon kan, ustazah, jajah mana jajah? Apa kau pula cari bini orang ni? Ada guard masjid telefon saya telefon jajah nak tanya jadual. Tiba-tiba dia kata handphone budak ni ada dekat Masjid Rahman Putra ni. Habis kau jatuh telefon kau. Dah guard tu tengok telefon dia, sekian dia maklumkan. Bayangkan kalau dalam tu gambar yang tak apa-apa, muslimat, ni semuanya benda yang kalau kita tak jaga, kan subhanallah, banyak yang benda Allah tak redha di dalamnya. Na'udzubillah min zalik. Jadi utamakan, setiap kita masih boleh bersosial, masih boleh bermuamalah, tetapi utamakan Allah dalam kehidupan, kerana itulah matlamat akhir kehidupan kita insya-Allah. Saya tutup, mudah-mudahan Allah redha. Kita sebut satu zikir ini, kalau kita diuji apa pun muslimat, tolong cukuplah Allah di hatiku, tiada yang lain selainnya. Sama-sama ya. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah. Sabar. Ustazah belum baca lagi, ya Allah. Sebab dia zikir dengan lisan. Macam itulah, ikut aja. Ustazah nak ngajar yang lain, kan? Supaya kita faham yang kita sebut selalu tu rupanya cukuplah Allah di hatiku, tiada yang lain selainnya. Cukuplah Allah di hatiku, tiada yang lain selainnya. Nampak? Kita selalu kata hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah. Wanita-wanita Gaza pun begitu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Mayat berdarah-darah suami dekat depan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bahasa dia tu jannah. Benda yang jannah ni, ya Allah. Syurga kau depan mata, dah mati dah, ni apa yang jannah? Sebab dia yakin di sini memang bukan pertemuan selamanya. Kita jumpa yang selamanya, jangan dalam neraka selamanya. Kita nak dalam jannah. Kuatnya mereka dalam runtuh dah segala, tapi iman makin menumbuh. Kita ni ada segala muslimat. Adakah disebabkan ada segala ni lah iman kita makin meruntuh? So bila kita diuji, semua kita dalam ujian. Tinggal lagi ada yang diujian dalam nikmat. Hati-hati.
Tayar berpusing, sekarang kita berada di atas. Jangan ketawakan orang bawah, sebab pusingan tayar itu akan sampai juga ke bawah. Semua akan ada masa dan ketikanya. Jadi Masya Allah, diuji, tolong faham. Dalam nikmat, syukur, tunjukkan amal soleh kepada Allah. Dalam musibah, sabar, syukur dan sabar, jalan ke syurga Allah. Dan mudah-mudahan insya-Allah bila kita faham konsep tadi, cukuplah Allah di hatiku, tiada yang lain selainnya. Sambil lipat kain air mata kita jatuh, sebab kita berfikir kenapa dia macam ni sekarang, kenapa tak macam dulu. Tengah basuh pinggan pun kita menangis. Anak kata, "Kenapa mah? Tak ada apa, terpecik sabun tadi." Tapi sebab kita zikirkan, cukuplah engkau di hatiku ya Allah, tiada yang lain selainnya. Kan aku silap selama ni bergantung kepada makhluk. Aku silap selama ni mengutamakan diri aku. Sedangkan aku pun tak tahu apa-apa tentang diri aku. Semua atas urusan kau ya Allah. Aku beriman kepada qada dan qadar. Bermuhasabahlah diri wahai orang-orang beriman kepada Allah, pada malaikat, CCTV yang tak pernah tutup. Okay? Kita tak boleh rasuahkan malaikat. Hari ni cuti boleh tak aku nak buat jahat? Tak ada. Sekali pagi dia report ke Allah, sekali petang dia report ke Allah. Lalu orang tak report pasal kita pun tak apalah, orang tak like kita kat media sosial tak apalah, malaikat sendiri report kepada Allah. Beriman kepada Rasul. Nak ikut artis tu, influencer ni, ustazah tu, salah. Sebab semua orang ada salah. Yang tak salah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita-wanita yang dididik oleh Rasulullah. Aku nak ikut Khadijah, syurga. Aku nak ikut Fatimah, syurga. Aku nak ikut Asiyah, syurga. Aku nak ikut Asiyah, syurga. Kalau faham cerita-cerita mereka, apa sangatlah ujian yang ada pada aku ni. Subhanallah. Dan kita beriman juga kepada kitab Quran. Jangan hanya dibaca khatam dan khatam dan khatam, kita tak punya rasa. Baru di dekat Facebook saja Ustazah Muzayyanah, saya share apa yang Nilofa cakap. Dah orang punya komen tu, mahal kan yuran dia kan, ni untuk perniagaan kan. Orang bukan suruh cakap tu, suruh cakap Nilofa ni masa dia buat satu program dengan Ustazah. Saya, Lofa, macam mana Lofa boleh tahan? Kan orang banyak kecam-kecam ni. Tak payahlah baca komen-komen orang tu Ustazah. Kita tahu apa yang kita buat. Buat je yang Allah redha, tinggal yang Allah tak redha. Aku Ustazah ke dia Ustazah ya Allah? Lofa ni Ustazah sejak tadabbur Quran, ya Allah, tak ada pagi lepas pukul 10 baru start buat kerja. Kalau dulu subuh-subuh dah ingat kerja Ustazah, pagi untuk Lofa punya tadabbur Quran. Kan ada satu hari tu kat rumah tak sempat sangat, bawa kereta, parking sebelah, minta orang berhenti. Pasal apa? Pasal nak tengok dulu terjemahan Quran yang Lofa baca ni. Subhanallah, muslimat ni selalu saya contoh. Dia dah tulis dalam IG dia, terima kasih Ustazah Muzayyanah sebab puji dia. Sekian dia maklumkan. Faham Rupanya memang dia belajar, dia buat. Kita ramai dah belajar tapi kita tak buat muslimat. Tadabbur, lebur, takabur. Quran akan jadi panduan kita. Bukan khatam yang paling penting dapat, alhamdulillah. Tapi dah bertahun hidup isi Quran pun kita tak faham, rugi. Okey, kemudian beriman kepada qada dan qadar. Baik ke buruk ke, Allah sedang merancang yang baik untuk kita. Masya Allah, nak jadi ahli syurga, jangan lari daripada 6 tadi dah selesai. Syahadah kena kental. Allah suka tak aku buat ni? Nabi suka tak? Solat aku jaga tak? Solat Ustazah, tapi itulah Zuhur pukul 4 petang. Macam mana? Itu yang Zuhur jadinya. Zuhur hujung waktu, asar awal waktu, supaya senang tak payah pakai bedak berkali-kali, lilit tudung berkali-kali. Ramai orang perempuan yang begitu. Tolong solat di awal waktu. Kemudian Ramadan, puasa, bukan saja lapar dahaga, patut lisan kita ni, aku nak cakap tapi kena sabar, aku nak cakap tapi kena sabar. Kan itulah menahan maksudnya. Kemudian kita berzakat, kan? Kalau yang fardu dah selesai, sedekah jangan tinggal. Yang terakhir haji. Tak mampu buat bukan sebab kita tak nak buat, tapi sebab belum sampai bahagian kita lagi. InsyaAllah ada baik lain yang Allah bagi untuk kita. InsyaAllah muslimat, kita nampak perjalanan Allah yang atur untuk kita tak pernah silap. Kita je yang silap melangkah. Semoga kita berkumpul dalam Raudatul Jannah hari ini. Allah jumpakan kita sekali lagi dalam jannah yang sebenar. Tahniah puan rumah, murid lamaku sayang, dan semua kawan-kawannya, dan sebahagian kecil sahabat Ustazah yang sentiasa bersama. Terima kasih dekat Jaja juga, kan penat dia mengatur jadual masjid surau. Dan jujur Ustazah kata, kalau rumah-rumah ni kemudian lah je. Gitu jawapan Ustazah. Kan itulah jawapannya Ira. Pasal apa? Pasal datanglah ke masjid, jiwa kita takkan sempit. Dan orang miskin diberhentikan kerja sebagai, saya kata datang masjid, makan free banyak kat masjid.
Bukan sebab makannya, tapi rohani dapat kan, kemudian batinnya pun kita dapat, jasadnya pun kita dapat. Di rumah sekali-sekala nak kumpulkan kawan-kawan circle kita yang mana ahlan, tapi guru yang mengajar pun kalau di rumah tidak ada undang-undangnya. Kita kat Selangor ni, kalau kat masjid surau ada undang-undangnya. Saya khawatir kami pun manusia biasa, bila tak ada undang-undangnya, oh ni bagus betul ni circle Puan Zahirah ni. Aku cakap apa semua angguk je, padahal tadi ajaran sesat aku ngajak ni. Contoh kan, kalau kamu bercakap depan orang jahil, risau, main angguk je, nafsu kata dia orang ni semua percaya apa kau cakap ni, cakap je lagi. Akhirnya dengan kita-kita sekali, na'udzubillah. Tapi bagi saya, bila saya mengajar di khalayak yang lebih terbuka, ada Bilal, Ustazah minta maaf, tadi Ustazah ada sebut sekian-sekian, Ustazah tersilap baca ke? Ayat tu sepatutnya begini kan? Saya malam tadi gaduh dengan AI, ChatGPT tu, gaduh. Kan tak sempat nak buat rujukan untuk assignment hari ni, saya tanya ayat. Macam salah je ayat awak ni. Kan? Salah ke? Saya rasa dah betul dah dia jawab. Saya ustazah tahu. Faham tak faham? Saya ustazah tahu. Oh maaf, saya ingatkan awak bukan ustazah. Patutlah soalan menusuk sampai ke kalbu saya. Saya dah confused dah. Siapa yang pandai IT aku nak tanya macam mana AI ni bekerja. Lepas tu dah malam saya tidur. Pagi tadi pukul 4 pagi saya sambung lagi kerja. Saya katakan ayat yang ni sekian-sekian, apa khabar ustazah? Dia tanya saya. Dia tahu ke aku ustazah? Lepas tu saya jawab, hai, saya bukan ustazah. Saya kena prank rupanya. Saya ingatkan awak ustazah, rupanya awak bukan ustazah. Panjang. Nanti saya mengarang kat Facebook saya. Sebab separuh hari ni saya confused. AI ni manusia ke apa? Kalau orang berkawan dengan dia tanpa ilmu, AI tu memang boleh gila, boleh rosak. Tapi dengan ilmu, muslimat dirahmati Allah, insya-Allah kita boleh kenakan dia balik. Okey, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi.